kita punya gerak kerja kita berlandaskan kepada musyawarah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, ada 4 pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah peperangan Badar Al-Kubra. Kisah yang sangat panjang. Yang pertama, kepimpinan yang bijaksana daripada Nabi SAW. Nabi SAW sendiri merupakan komander kepada tentera 313 orang tentera Badar. Tetapi dengan kebijaksanaan Nabi SAW, Nabi SAW sendiri yang turun padang. Nabi SAW sendiri yang pada mulanya melakukan peninjauan sebelum berlakunya peperangan tersebut. Kalau kita zaman ni, hak ke depan tu bagi anak buah dulu, ketua tu belakang, ketua tunggu. Tapi tidak bagi Nabi SAW. Nabi SAW sendiri begitu. Kita tengok dalam peperangan Khandaq, bagaimana Nabi SAW sendiri yang korek parit untuk berkhidmat bakti dalam peperangan Khandaq. Nabi SAW bukan orang yang duduk di belakang sahaja, memberi arahan kepada sahabat, buat tu, hamba ni, buat tu, aku buat macam ni. Ikut. Itulah kebijaksanaan Nabi SAW dalam mentadbir organisasi hebat bagi Nabi SAW. Yang kedua, persamaan. Nabi SAW pemimpin yang menganggap semua manusia itu sama. Antara contoh yang ditunjukkan dalam peperangan Badar, bagaimana Nabi SAW tentera ada 3 atau 13 orang. Kenderaan pada masa itu hanya ada 70 ekor unta sahaja yang digunakan secara bergilir-gilir untuk berjalan daripada Madinah menuju ke medan Badar. Tiga atau 13 orang bergilir naik unta. Satu unta ada 2 orang, kadang 3 orang bergilir naik. Dan Nabi SAW sendiri bergilir dengan 3 orang. Salah satunya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW bergilir sebelum sampai ke medan Badar. Menunjukkan contoh kepada kita Nabi SAW sebagai seorang ketua, tetapi mengutamakan persamaan dengan tidak membezakan dengan para sahabat yang lain. Dan Nabi SAW sendiri berjalan kaki. Nabi SAW berjalan kaki, sahabat naik atas untuk jalan. Sampai satu tempoh Nabi naik, sahabat jalan. Sampai satu tempoh sahabat naik, Nabi SAW jalan. Itulah Nabi SAW yang kita sayangi, yang kita cintai, yang banyak berkorban kepada kita. Cuba kita comak, berapa umur Nabi SAW ketika perang Badar? Nabi dilantik menjadi Nabi pada umur 40. Baginda berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 40 sampai 13, 53. Tahun kedua, tahun ke-13 tu berhijrah. Umur 53 berhijrah. Jauh Mekah ke Madinah. Siapa biasa pergi Mekah ke Madinah? Naik bas 8 jam. Nabi SAW umur 53 jalan kaki, tuan-tuan. Mekah ke Madinah. 55 berlaku peperangan dan Nabi SAW sendiri yang mengetuai peperangan tersebut. Dulu 55 pencet lah. Bagi orang muda. Nabi SAW turun depan umur 55. Nabi SAW sendiri yang mengetuai, yang menunjukkan contoh kepada anak-anak muda ketika itu, menunjukkan contoh kepada sahabat radhiyallahu anhu. Suatu persamaan. Yang ketiga, korban dan jihad. Itulah pengorbanan yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah diberikan akidah, ditanamkan akidah yang kuat oleh Nabi SAW 13 tahun di Mekah. Masa tu sembahyang pun tak wajib lagi, puasa pun tak wajib lagi, hanya diberikan keimanan kepada Allah Taala. Memperkenalkan siapa Allah, memperkenalkan siapa Nabi-Nabi terdahulu, memperkenalkan apa tugas-tugas Nabi yang terdahulu. Inilah tugas kita di atas muka bumi Allah SWT ni. Kerja buat kita di atas muka bumi Allah SWT ini adalah untuk menyambut kerjaan Nabi SAW.
untuk berdakwah kepada umat manusia, untuk menyampaikan Islam kepada umat manusia, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan pengorbanan. Sahabat-sahabat bukan berkorban sedikit, tuan-tuan. Nak pergi ke perang ni bukan hanya mengorbankan masa, bukan hanya mengorbankan harta, bukan hanya mengorbankan benda yang sedikit, bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan tadi 14 orang telah mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peperangan Badar. Mereka telah membayar harga iman dengan nyawa mereka sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat lemah dan lembut Nabi SAW kepada para sahabat. Nabi SAW faham dengan suasana para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana ditunjukkan satu contoh cerita Nabi SAW begitu menitik beratkan tentang saf dalam sembahyang. Dalam satu insiden Nabi SAW sedang cek para sahabat yang dalam sembahyang, tercocok perut seorang sahabat. Sahabat ni bernama Sawad bin Ghazbah. Bila dicocok perut oleh Nabi SAW, dia kata, ni apa ni? Aku nak balas. Menuntut balas kepada Nabi SAW, nak cocok perut Nabi SAW. Nabi SAW kata, sahabat-sahabat semua dah bengar lah, warning kan. Takkan nak bawa catukan Nabi SAW. Nabi SAW tak apa. Nabi SAW buka baju dia. Lalu sahabat ni yang sayang dan cinta kepada Nabi SAW memeluk erat Nabi SAW dan menyampaikan pipi dia ke perut Nabi SAW dengan penuh kasih sayang. Wahai Nabi, aku rasa-rasa inilah sentuhan aku yang terakhir kepadamu. Inilah kedua yang aku dapat untuk menunjukkan kasih dan sayangku kepadamu. Begitulah cinta dan kasih yang sayang sahabat kepada Nabi SAW atas sifat akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan ditakdirkan sahabat itu telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sentuhan yang terakhir dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah, itu kita hanya mengambil sedikit daripada episod kisah peperangan Badar, seperti mana kita mengambil pengajaran daripada ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi dalam surah Ali Imran, untuk kita mengambil pengajaran bersama-sama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan kita dapat melalui lagi 11 hari, 10 hari bulan Ramadan ni, ambil pengajaran untuk kita menambahkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat bertemu malam Al-Qadar. Nak jumpa senang kan? Tunggu. Nabi SAW kata 10 malam terakhir. Tunggu tidak malam. Tunggu tidak malam mesti akan jumpa. Bukan main tikam. Kalau tikam boleh jadi jumpa tak jumpa. Kita tunggu tidak malam insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kesihatan, bagi kita kekuatan untuk menunggu dan bertemu dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr insyaAllah. Kita tak tahu, mungkin ini Ramadan kita yang terakhir kan. Tahun lepas pun ada juga kawan-kawan kita yang bersama-sama kita. Tahun ni tak ada lah. Tahun depan tak kita yang tak ada. Jadi kita harap tahun ni kita bertemu dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan insyaAllah. Aku dipanggil hadap dan memohon ampun dan maaf andai kata ada tutur kata yang terkeluar daripada landasan, keluar daripada ajaran Islam. Mohon ampun dan maaf, kecuali perasaan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.